dekat tangan emas fizikal macam ni. Kalau takut nak simpan dekat tangan, kalau dah banyak, boleh sewa public safe. Okey, sewa public safe ni, ni sewa public safe, letak di public safe, lagi selamat lah. Okey, simpan dekat sini. Kalau dah kilo-kilo, dah banyak kilo-kilo, kita tak simpan kat rumah dah. Dah banyak-banyak, kita simpan dekat public safe. Okey, kalau dah sampai kilo-kilo dah. Okey, kalau sikit-sikit tak ada masalah, kita simpan je lah kat tangan. Okey, kalau macam saya ni, adalah sikit dekat tangan saya simpan. Okey, sebab saya buat live. Saya simpan dekat tangan ni sebab saya buat live. Okey, adalah sikit-sikit dekat tangan saya. Yang sebelum ni, saya dah banyak jual. Emas saya banyak jual sebab saya tukar kepada tanah. Saya beli tanah dengan emas. Okey, saya dah jual banyak dah. So, itulah kata matlamat kita. Kita menyimpan emas ni, kita matlamat kita, apa benda yang kita nak buat. Kalau macam saya dah jual sebahagian je lah. Okey, ada ni tinggal sikit emas kat ni sebab saya buat live. Okey, saya dah jual banyak emas saya untuk saya bayar tanah. Saya beli tanah. Okey, saya dah bayar tanah dengan emas saya. Okey, tu adalah kata matlamat saya simpan emas. Kita simpan emas sikit-sikit. Kita boleh beli emas sikit-sikit, kumpul dekat ni gap, kita buat keluar fizikal. Bila kita perlu, kita boleh tukar kepada aset yang lebih besar. Contoh tanah ataupun rumah. Okey, sebab kalau tanah kita tak boleh beli sikit-sikit. Kita tak boleh beli 1 meter tak boleh. Kita kena beli 1 lot. Kena beli 1 lot macam tu tanah. Okey, dan jumlah dia, harga dia makan ratusan ribu.